Sebab awesome lah. Dia tajuk dah berat. Kenapa boleh tolak ni? Ha. Ini buang. Ini dia tak kuat. Jadi tolakkan slide. Ha? Slide berat je tak boleh angkat. Okay, kita nak sambut celebrate birthday hari ni, malam ni. So kita tunggu family Tok Mi datang. Jadi kita di kedai makanan Thailand dulu kan. Bingsu ada macam aiskrim lah berasam. So tengok sikit menu ni apa. Hadiah siapa? Okay, hari ni kita nak celebrate birthday Kak Long, okay, anak saya yang paling sulung sekali, yang ke-8 tahun di kedai makanan masakan Thailand lah. Jadi kita makan dengan family mertua, tengah tunggu dia orang datang lah. Jadi kita cuk tempat dulu dan kita tengoklah menu-menu apa yang berkaitan. Adik tak nak duduk dalam tu. Adik tak nak duduk dalam tu. Sana. Okay, sebahagian daripada orang-orang yang kita tunggu tu dah sampai. Tapi ada baki lagi dalam 3 orang. Tak apa, sementara tu kita tunggu dulu. Yang baki ni boleh pilih dululah menu-menu For info, kedai ni namanya Alan Thai Cafe yang terletak di Taman Cahaya Masai Pasir Gudang. So antara menu-menu dia yang menarik perhatian lah bingsu dia lah. Bingsu dia yang berasap-berasap tu. Aish Malik. Adik. Dia main lompat dah habis. Finally dah sampai semua group member untuk kita malam ni. Jadi dah boleh start pilih-pilih menu dan juga order. Tapi otak-otak semua tu kacang, kita bedah dululah sebelum kita tunggu the main menu. Dan tu pun kek birthday kepada Kak Long, kek Elsa. Ada Aish Malik. Bihun. Ya. Buka lah aiskrim tu. Nak bagi sini tidak
Alhamdulillah, selesai dengan jayanya program makan-makan kita sempena birthday untuk birthday girl ni di Alantai Cafe, Taman Cahaya Masai. Semoga membesar dengan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki berjaya dunia dan akhirat. Amin.